Alhamdulillah pada hari ni saya rasa majlis berjalan dengan lancar. Everything went smoothly lah. Kita tengok macam daripada FM tadi, dia memang straight to rehearsal. Buat rehearsal untuk avoid any hiccup lah masa time majlis. Lepas tu tadi, dia memang guide kita satu persatu daripada tukar. And then starting from standing tu, flow kepada makan beradak, lepas potong kek semua. Everything is okay kan? Flow dia cantik lah sebab FM boleh control crowd tu semua kan. So flow tu memang cantik lah. So kita pengantin ni just enjoy lah. Enjoy betul. Dia kata ni paling cantik. Macam ada a few places yang dekat Kajang ni lah. Kat Kajang semuanya ni paling cantik lah. Saya nampak memang cantik lah. Tempat yang besar, memang cantik. Tak payah dekor sangat pun sebab memang tempat ni dah hijau-hijau yang hias bunga-bunga pun dah cantik lah. Tak perlu tambah apa-apa hiasan, naturally cantik. So that's what kita orang macam aim pun. Bagi saya cantik lah. Okay lah, parti cita rasa lah. Kita akan recommend kat orang lain lah yang cari bing untuk kahwin ke apa kan. Ni memang sesuai lah. Siapa yang datang mesti sukanya. So overall recommended. Kawan saya semua ambil nikah satu dah. Sekarang ni memang diorang memang aim nikah satu je. Dan tadi pun ada kawan saya datang. Kawan saya datang pun. Kawan saya datang tadi. Nikah satu kat. Seremban ada, gombak ada. Kita orang tak payah promote, diorang datang. 5/5. Alamaya Kajang kami bagi 5 bintang. Mudah kan? Kahwin je lah.